anda akan mendapat satu unit jam azan seperti ini, yang mana ianya mempunyai 3 jenis model ataupun 3 jenis reka bentuk ataupun design. Yang pertama adalah seperti yang anda lihat sekarang ini, dan yang kedua adalah yang berwarna hijau ini, dan yang ketiga adalah seperti warna biru ini. Item yang seterusnya yang terdapat di dalam set azan digital ini ialah merupakan plug yang digunakan untuk memulakan fungsi jam azan digital ini, di mana ia digunakan dengan memasukkan ia ke dalam plug, dan seterusnya hujung wayar ini dimasukkan ke tempat yang telah ditetapkan di dalam jam azan digital ini. Dan item yang terakhir merupakan wayar USB yang digunakan bagi tujuan menukar fail ataupun memindahkan fail dengan memasukkan hujung wayar USB ini ke dalam komputer anda, juga kepada jam azan digital ini. Anda memerlukan plug dan cocokkan ia ke sumber elektrik anda. Kemudian ambil hujung wayar ini dan masukkan ia ke dalam lubang yang telah disediakan di sini, iaitu di bawah fungsi-fungsi yang ada pada jam azan digital ini, iaitu fungsi butang fungsi yang lain. Setelah anda masukkan wayar anda di sini, tekan switch on. Secara automatik jam ini akan terus berfungsi seperti ini. Yang pertama ialah paparan waktu semasa berada di sini. Ini merupakan waktu jam masa sekarang ini. Dan seterusnya ialah tarikh, yang mana tarikh ini akan bertukar daripada Masihi ke Hijrah, daripada Hijrah ke Masihi selang 8 saat. Yang seterusnya terdapat 6 jenis waktu, iaitu subuh, syuruk, yang mana anda boleh tentukan untuk solat sunat duha. Selepas itu zuhur, asar, maghrib dan isyak. Jam ini boleh digunakan untuk kegunaan pejabat ataupun rumah anda dengan menggantungkan ia di sini, menggunakan penyangkut yang ada di sini untuk mengantungnya di dinding premis anda. Untuk video kali ini kami akan menunjukkan contoh bagaimana azan berbunyi, iaitu menandakan telah masuk waktu bagi mana-mana waktu solat. Sebagai contoh di sini, jam menunjukkan waktu sekarang ini 7:07 minit dan waktu maghrib akan masuk pada 7:08 minit. Ia akan berkelip-kelip 5 minit sebelum masuk waktu solat ataupun sebelum masuk waktu syuruk. Kemudian selama 10 saat dia akan berbunyi, menandakan hampir betul-betul hampir masuk waktu seperti ini. Dan seterusnya akan dilakukan azan, menandakan bahawa telahnya masuk waktu solat.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا Azan akan dilaungkan bermula dengan Allahu Akbar sehinggalah habis La ilaha illallah. Untuk pengetahuan anda, setiap kali masuk ataupun genap masuk waktu seperti pukul 1, pukul 2, pukul 3, iaitu genap waktu 1 jam, jam azan digital ini akan mengeluarkan zikir seperti subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar dan sebagainya. Sebagai contoh di sini 6:59 ia akan pergi kepada 7 malam. Ketika sampai 7 malam ia akan memperdengarkan bunyi zikir yang akan berbunyi selepas ini. Ini merupakan contoh bagaimana setiap kali apabila masuknya ataupun genapnya waktu seperti pukul 1, pukul 2, pukul 3, genap 1 jam, maka jam azan digital ini akan memperdengarkan tasbih maupun bacaan basmalah ataupun isti'azah. Untuk video kali ini kami akan menunjukkan fungsi butang-butang yang terdapat di tepi ataupun yang berada pada jam azan digital ini. Butang yang pertama iaitu set. Set ini boleh digunakan untuk mengubah tarikh ataupun waktu ataupun kod untuk negara juga kawasan kita. Sebagai contoh, seperti biasa paparan adalah seperti ini. Sekiranya anda tekan butang set di sini, dalam masa 3 saat paparan akan bertukar seperti ini. Akan ada tarikh, masa semasa, kod negara dan kawasan. Untuk kod negara kita tidak perlu ubah sekiranya berada di Malaysia, dan untuk kod kawasan kita boleh rujuk pada manual yang terdapat di dalam set jam azan ini. Klip-klip ini menandakan bahawa ianya bersedia untuk diubah. Kita gunakan di sini volume tambah dan tolak ini untuk naikkan nombor ataupun turunkan nombornya. Sebagai contoh di sini kita kembali kepada set mode. Okey, saya ingin menukarkan 28 kepada 29. Saya tekan butang volume plus ni dan dia akan naik 29. Kalau saya nak turun balik, saya tekan sekali ke bawah, dia akan turun 28. Hanya dengan menggunakan butang volume atas dan bawah. Sekiranya ingin mengubah kolom ataupun petak di selepasnya, tekan sahaja butang warna hijau iaitu next di sini. Kemudian tekan butang volume tadi untuk naik dan turunkan nombornya. Begitu juga yang seterusnya. Berikutnya adalah butang berwarna putih, yang mana anda boleh gunakan ia sekiranya berlaku pertukaran takwim oleh pihak Majlis Negeri. Sebagai contoh, tiba-tiba pada suatu Ramadan itu daripada 30 hari jadi 29 hari, atau daripada 29 hari jadi 30 hari. Itu boleh diubah dengan menggunakan function butang putih ini. Dan ini juga anda boleh merujuk pada manual yang terdapat pada jam azan digital ini. Warna kuning ini merupakan volume untuk kita memperlahan dan memperkuatkan bagi bacaan ataupun azan dan juga zikir. Dan seterusnya merupakan butang warna biru, iaitu butang yang anda boleh gunakan untuk menukar waktu ini kepada sistem 12 jam ataupun sistem 24 jam. Sebagainya saya tekan, dia menjadi sistem 12 jam. Dan apabila saya tekan sekali lagi, dia akan bertukar kepada sistem 24 jam. Seperti ini.
Manual ini mengandungi informasi-informasi bagi tujuan memahami ataupun menggunakan segala fungsi yang ada dalam jam azan digital ini. Bagi contoh, keterangan model ini berada di muka surat pertama. Juga mod-mod butang-butang yang ada pada jam azan digital ini. Pada muka surat berikutnya ditunjukkan bagaimana menukar ketetapan bulan, tahun, masa, zon ataupun hari yang ada pada jam azan digital ini. Dan seterusnya merupakan carta zon yang mana anda boleh gunakan untuk set kawasan anda, kerana jam azan digital ini telah tetapkan waktu solat mengikut zon-zon anda. Dan yang seterusnya, pada muka surat yang terakhir akan ada warranty card, yang mana warranty ini diberi selama 1 tahun. Dan sekiranya terdapat sebarang kerosakan secara teknikal, anda boleh terus berhubung dengan pihak kami.